bagi meningkatkan kesedaran tentang bahayanya transport. Ini berbeda fakta yang kedua yang bermaksud mengalihkan kuasa kawalan dan salah kedua kami iaitu memindahkan bidang kuasa yang bermaksud mengalihkan kuasa kawalan pengawasan dan tanggungjawab ke atas sebuah institusi yang bersatu pada pemerintahan kepada badan pemerintahan kepada badan pemerintahan yang lain. Yang mana konteks ini pada jangkaan akan faham bahawa mengenai kuasa kepada sebagai daripada eksekutif yang merupakan kabinet ataupun Perdana Menteri kepada legislatif yang merupakan parlimen. Baiklah, kita berdasarkan tiga dan juga di badan eksekutif kepada legislatif. Kita lihat apakah maksud eksekutif adalah badan pelaksana dan pentadbir kerajaan. Contohnya Perdana Menteri, Jemaah Menteri yang merupakan kabinet dan juga jabatan kerajaan. Yang mana badan eksekutif ini sangat penting dan ia menjadi asas pembentukan sistem politik dan kerajaan yang menentukan arah negara. Dan dalam pihak eksekutif. Dan kita lihat bahawa maksud pada legislatif yang bermaksud badan pembuat undang-undang negara yang terdiri pada Dewan Rakyat dan Dewan Negara adalah badan yang bertanggungjawab membuat undang-undang negara. Juga perkara ini telah termasuk dalam perkara pangkat kelembagaan persekutuan yang diperuntukkan bahawa kuasa pemimpin yang dipertua. Menjadi persoalan dalam dan dapat perdebatan pada hari ini, apakah yang akan berbuat dan nampak yang penting untuk membuat SPSM daripada eksekutif kepada legislatif. Baiklah, kita bergerak kepada soalan pertama, iaitu apa yang berubah, iaitu perubahan accountability dan pelaporan. Maksudnya, SPSM akan lakukan aktiviti pencapaiannya kepada Perdana Menteri dan kabinet. Tetapi selepas dipindah kepada legislatif, SPSM mampu mempunyai pendudukan dan memastikan SPSM mempunyai kuasa untuk melakukan terus kepada jawatan kuasa parlimen dan dianggotai oleh wakil rakyat. Tujuannya adalah untuk demi memastikan keputusan yang lebih kuat juga nampak yang penting iaitu isu kerajaan menurut cadangan dalam konflik kepentingan yang muncul dalam sistem semata. Dan dengan langkah ini, langkah yang cukup bersifat ini mampu yang menjadi untuk memutuskan rangkaian pelanggaran politik ke atas agensi yang dilangsung negara. Maka rasional yang dibawakan pihak kerajaan pada hari ini adalah Dewan ini akan memintakan rasional yang dibawakan pada hari ini tetap menjaga kepada penjagaan kembali penampilan kuasa yang bermaksud kuasa yang dimiliki oleh badan eksekutif, legislatif dan kehakiman itu jika harus melakukan pembentukan dan setiap badan hendaklah memainkan peranan masing-masing. Dan kali ukur untuk rasional yang dibawakan pada hari ini adalah penampilan kuasa akan jadikan yang pertama dan yang kedua untuk meningkatkan kredibiliti kerajaan dan yang ketiga untuk meningkatkan kelulusan dan kredibiliti. Yang perlu untuk menjadi suara rakyat. Maka kita berdoa kepada Tuhan pertama kali iaitu wujudnya keterusan akan memberikan kredibiliti dalam perubahan jaya pencegahan dan Malaysia itu. Yang mana dalam langkah ini kita dapat selari dengan agenda-agenda yang telah kita utamakan dan fungsi utama dan telah saya nyatakan berkaitan dengan penguasaan, kemudian berkaitan dengan pencegahan yang akan boleh menangkap pihak-pihak tertentu yang untuk sektor awam atau swasta, dan kemudian kita juga mampu memberikan kesedaran dan pendidikan kepada rakyat yang mana dia menjadi satu suatu perkara sangat penting untuk memberikan kesedaran kepada orang awam yang mana ini dapat menjadikan bahawa demi membutuhkan jenis pertanggungjawaban dan institusi itu mampu menjadi satu titik balap balik keputusan usia pada hari ini. Baiklah, makanya itu sebelum saya duduk, ini kan saya menegaskan kembali decision yang berkata pada hari ini, yaitu melihatkan kepada penjagaan kebenaran pengasihan kuasa di bawah sektor yang berkata pada hari ini, wujud dan keterusan accountability dan integrity, dan yang kedua untuk meningkatkan kredibiliti kerajaan, dan yang ketiga untuk meningkatkan keterusan dan integriti dalam perubahan pencegahan atau Malaysia. Pada mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sedih untuk kita gambarkan dalam dua perkataan. Kerana hari ini, seumpama hari ini, kerajaan bangkit dan juga ada sisi masa. Kerana itu tak perlu membentang kepada kita. Apakah status quo masa dalam dua perkataan? Mari kita bentangkan. Yang mana hari ini, menurut strategi pembatasan nafkah nasional NACS 2024 sehingga 2028, kerajaan komited untuk memiliki cadangan ini untuk meningkatkan keberkesanan dan kepercayaan rakyat. Namun, mengapa reformasi ini ditentang? Kerana reformasi ini ditangani kerana apabila hari ini anda ingin berundang, anda akan melalui masa yang lama dan akan memberikan campur tangan politik yang lebih mendalam daripada Badan Eksekutif Warga Dewan. Itu yang pertama dalam dia perbuatan masalah terbesar yang mana hari kita bergerak tanpa status quo semasa. Mari kita lihat dulu bagaimana masalah konsep mereka. Hari ini mereka menggambarkan bahawa mereka nak tindak 4 bidang kuasa, iaitu 4 bidang kuasa sekarang ini terus kepada legislatif. Adakah hari ini Parlimen hari ini iaitu Badan Kuasa Legislatif mampu mempunyai kepakaran untuk memberikan pendidikan ke arah institusi pendidikan warga dewan sekalian? Dari warga dewan hari ini kita lihat baik-baik bagaimana sebenarnya bidang kuasa Parlimen hari ini. Adakah ini untuk memberikan pendidikan kepada rakyat warga dewan? Sama sekali tidak warga dewan. Kerana dalam 4 bidang kuasa ini, kalau hanya anda nak buat 2, mungkin kami boleh faham. Tapi hari ini anda nak buat keempat-empat perkara, jadi termasuk dengan pendidikan. Kenapa hari ini Badan Pendidikan tidak hanya disekalikan bersama eksekutif? Kerana hari ini Badan Pendidikan hari ini adalah satu badan pendidikan yang mempunyai kepakaran daripada eksekutif warga dewan sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini anda sekadar sebenarnya nak beritahu hari ini eksekutif ada satu pentadbiran kerajaan, legislatif ada satu parlimen yang boleh ubah undang-undang. Warga dewan sekalian, sebenarnya perkara ini dia anggap satu perkara yang simplistik warga dewan sekalian. Kerana kalau anda nak ubah hanya kepada perkara tersebut, ubah undang-undang. Hari ini kita nak ubah kerana hari ini ada campur tangan politik dan sebagainya. Namun sebenarnya perkara ini masih dapat tersanggah dalam pengujahan anda. Kerana dalam pengujahan pertama anda nak bagi kita bahawa hari kita ada accountability, mana kita akan berikan penyampaian report atau laporan ini kepada wakil rakyat. Aku pilih tadi, apakah perbezaan wakil rakyat dan ahli politik hari ini? Jawab mereka sama sahaja politik, tapi ini digambarkan untuk mewakili rakyat warga dewan sekalian. Yang mana hari ini? Apa beza hari ini? Anda ada badan eksekutif, iaitu badan di bawah kerajaan, dan juga badan legislatif. Kalau anda masih nak berpegang tangannya masih orang yang sama, ini orang politik warga dewan sekalian. Yang mana masalah ini tidak akan pernah selesai dalam dewan perdebatan. Sebab sebenarnya hari ini dalam mereka berikan kayu ukur kredibiliti kata tulisan dan sebagainya, perkara ini sebenarnya tidak pun boleh dibawa dalam dewan perdebatan. Kerana hari ini kata tulisan dan kredibiliti yang mereka bawakan hanyalah sebagai atas angin sahaja. Apabila kita tim kosongnya hanya berbunyi warga dewan sekalian. Kerana nak beritahu pasal pencegahan awam kepada swasta dan sebagainya. Warga dewan, perkara ini sebenarnya sudah pun ada, walaupun anda tak kepada legislatif. Jikalau perkara ini yang menjadi desakan anda dalam dewan perdebatan, maka tak perlulah kita bawa yang lebih arif lagi bijaksana. Yang mana hari ini kes akan memperlihatkan kepada impak pemilihan bidang kuasa SPRM dari eksekutif kepada legislatif. Yang mana hari ini akan berlakunya yang pertama, pemilihan kuasa. Yang kedua, pengaruh politik warga dewan sekalian. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada anda, sebenarnya hari ini kalau anda nak bangkitkan isu ada masalah dalam kerajaan, bagaimana nak selesaikan dan sebagainya, anda boleh sahaja kali ini. Sebenarnya pada Jun 2025 telah dibangkitkan satu pertubuhan tribun yang khas dalam Akta 757, yang mana hari ini tribun ini khas untuk merawat ataupun menyiasat perkara-perkara rasuah dalam bidang kerajaan warga dewan.
Dewan Dewan ini sudah menjawab kepada soalan anda. Yang kedua, badan audit bebas. Badan audit bebas ini ada satu badan, bukan dalam kerajaan, yang mana ditubuhkan khas oleh parti-parti yang di luar arti politik warga dewan sekalian. Kerana badan audit bebas ini akan menjamin kepada keadilan dan juga warga dewan akan ada perpertian kuasa. Dan ini perlu badan undang-undang yang baru. Sebelum saya teruskan kepada pertujuan kembang silakan. Yang mereka tak terkata-kata warga dewan sekalian. Mari kita lihat dulu. Hari ini saya akan memperlihatkan anda pada 3 aspek yang utama, iaitu aspek kebebasan institusi, keberkesanan tak diurus dan juga rakyat warga dewan sekalian. Yang mana hari ini, kalau kita lihat baik, kenapa aspek ini dibincangkan dalam Dewan Perubatan? Kerana hari ini, kalau anda tidak kuasa, perkara inilah yang akan terjejas warga dewan sekalian. Sebab itulah hari ini, kalau anda nak lihat baik pun, anda boleh lihat dulu bagaimana impak-impak kepada rakyat, impak-impak kepada institusi, serta hari ini impak kepada tak diurus. Kerana dalam bidang yang pertama, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana perkara ini sebenarnya menjejaskan kebebasan institusi warga dewan sekalian. Yang mana hari ini kerajaan suka untuk menegaskan bahawa pemilihan dan kuasa SKN ke bawah legislatif tidak menjamin kebebasan, malah berisiko untuk mempolitikkan institusi tersebut kerana masih terdapat campur tangan politik warga dewan. Analisis pertama, badan legislatif seperti Parlimen Malaysia terdiri daripada ahli politik terhadap siasatan rasuah berbanding bila dengan integriti dan profesional. Pengawasan oleh legislatif boleh menjadikan SPRM ini satu alat serangan politik terhadap lawan dan bukan lagi sebagai alat penyelesaian warga dewan sekalian. Suka untuk saya buktikan dengan fakta. Menurut Transparency International 2025 melalui Corruption Perception Index CPI warga dewan sekalian, persepsi awam ini adalah tahap kepercayaan rakyat terhadap satu usaha anti rasuah. Dan juga menurut Bank Dunia hari ini, menurut Bank Dunia hari ini, tahap rasuah ini boleh diturunkan apabila hari ini anda jalankan sahaja tribunal khas yang sudah ada pun dalam hal ini dan juga badan audit bebas warga dewan sekalian. Jadi warga dewan, secara rakaman mudahnya kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana kes pembangkang hari ini bergerak kepada 2 perkara, yakni pertindahan kuasa dan juga kurangkan pengaruh politik, yang mana hari ini perkara inilah sebenarnya ada sudah pun mekanisme telah tercapai. Ini sudah berada tribunal khas dalam Akta 77 dan juga hari ini kita ada badan audit bebas yang tiada pun campur tangan politik warga dewan sekalian. Jadi warga dewan, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang berhormat Ketua Pembangkang dan Pembangkang dalam perjalanan Parlimen Negeri dengan saya Presiden saya yang berhormat dalam Negeri Kerajaan untuk menyambung perbahasan Baik,
kuasa dipindahkan kepada legislatif, kita akan mendapati tema dan tema dengan sebenar kerana Parlimen mempunyai dua bahagian iaitu kerajaan dan pihak belakang. Jadi jawatan kuasa SPRM mesti 50-50. Jika SPRM mahu membentuk kes tersebut, ialah kes tersebut bisa dibentangkan kepada Dewan dan mendapat kata sepakat daripada kedua pihak, belah pihak kerajaan dan juga pembakar. Seterusnya masuk kepada punca saya juga bahawa kata kunci untuk meningkatkan keterusan aktiviti. Jadi apa yang masalah yang kita hadapi sekarang? SPRM, jika satu kes itu jika satu kes yang berarti di bawah jawatan kuasa SPRM dilakukan kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri boleh membuka atau menutup kes siasatan tersebut tanpa diketahui oleh orang ramai. Apabila ini berarti bahawa bidang kuasa legislatif terdapat tiga perkara yang boleh dilakukan apabila SPRM ini berada di bawah legislatif. Yang pertama, laporan bajet dibentangkan di Dewan dan kedua, prosedur secara terbuka, dan ketiga, bajet secara telus. Di mana laporan yang pertama, laporan bajet dibentangkan di Dewan Kerajaan, maksudnya tiada keselindungan atau rahsia sekali siasatan tersebut. Yang kedua, prosedur secara terbuka. Siasatan itu diterbukakan kepada rakyat dan rakyat juga boleh menilai keterusan dan integriti sesebuah siasatan tersebut. Yang ketiga, bajet secara telus. Apabila siasatan dirangka secara terbuka, dia dibahas dan diluluskan dalam Parlimen tanpa dan segera
ini membentuk imej pertanggungjawaban dan integriti institusi. Dewan ini akan memindahkan bidang kuasa bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia daripada eksekutif kepada legislatif. Perlu untuk kita tolak sesi dewan. Baiklah, memegang mandat selaku yang kedua di perwakilan pembangkang hari ini, elok kiranya saya ceritakan dulu kepada anda apakah sebenarnya masalah perwakilan kerajaan hari ini. Pertama sekali, di saat kita menggagaskan satu usul, masalah utama hari ini, apakah nilai eksklusif keadaan hari ini? Kita perlu untuk memindahkan bidang kuasa daripada eksekutif kepada legislatif. Tak ada satu keadaan berberat yang hari ini kita perlu untuk tukar keadaan itu, Wakil Dewan Yang Mulia. Itu yang pertama. Masalah kedua pula, hari ini di saat keadaan mekanisme di perwakilan kerajaan adalah dengan kita ambil legislatif yang sedia ada tukar kepada legislatif yang mana pada akhirnya membawa satu keadaan yang sama sahaja, Wakil Dewan Yang Mulia, dan tak ada pun sebarang kemudian jika hari ini keadaan ini ditukarkan, dia mampu memberi satu timbal balik yang terbaik untuk mencapai matlamat usul Dewan Perdebatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya harapkanlah perwakilan kerajaan hari ini untuk hadirkan satu model negatif menunjukkan keadaan bahawa dengan kita laksanakan pemindahan kuasa ini, dia mampu untuk jawab kepada tiga keadaan yang digariskan oleh usul, iaitu perhubungan imej, pertanggungjawaban dan integriti institusi Wakil Dewan Yang Mulia. Itu masalah utama mereka. Masalah seterusnya pula, hari ini di saat Datuk Timbalan Perdana Menteri bawakan isu berkas Perdana Menteri kita di saat yang kedua. Sebabnya isu inilah yang mereka bawakan sebagai status utama untuk kita ceritakan. Itu pun masalah Datuk Timbalan Perdana Menteri adalah penceritaan yang tidak menyeluruh Wakil Dewan Yang Mulia. Baiklah, saya nak ceritakan kepada anda kenapa sebenarnya keadaan itulah perlu dibawakan sebagai status semasa. Adalah kerana hari ini kes sebutan kes pertama adalah dilakukan pada tahun 2015 yang mana mengambil masa 5 tahun kemudian, iaitu kepada 2020 barulah siasatan digunakan dan pada akhirnya hari ini menjalani hukuman pada 2022 dan ada 25 pertuduhan pada 2025. Oleh begitu, apakah keadaan hari ini? Kami masih lagi tak bersetuju untuk bidang kuasa ini ditukarkan. Kerana keadaan pemberat hari ini hanyalah kepada satu masalah utama, iaitu kes bekas Perdana Menteri ini sebagai satu kes berprofil tinggi. Ada kes lain yang mengambil masa selama ini tidak ada Wakil Dewan Yang Mulia sebab ini tidak hadir di perwakilan kerajaan. Maka usul hari ini sepatutnya kita mencari legislatif dan eksekutif supaya hari ini penukaran bidang kuasa ini boleh dilihat sebagai satu keadaan yang memberi imbang. Kerana hari ini di saat anda inginkan satu keadaan semak dan imbang, sebenarnya keadaan hari ini telah pun termaktub dalam artikel 39 dan artikel 44 yang mana hari ini menceritakan bidang kuasa eksekutif dan legislatif ini akan menjadi satu mekanisme semak dan imbang Wakil Dewan Yang Mulia. Tak perlu pun untuk kita tukarkan bidang kuasa untuk keadaan semak dan imbang ini berlaku. Jadi selesai masalah konsep, masalah hujah mereka pula adalah lebih dah bermasalah. Di saat hari ini hujah perdana mereka ceritakan tentang wujudnya keterusan accountability dengan ceritanya adalah pendidikan yang dilakukan. Hari ini keadaan pendidikan yang anda berikan sebagai bukti itu adalah keadaan di saat berada di bawah kuasa eksekutif, bukan di bawah legislatif Wakil Dewan Yang Mulia. Itu pemahaman yang mereka perlu faham. Dan di dalam hujah Timbalan Perdana Menteri, saya telah jawab tentang semak dan imbang dan keterusan dan accountability lagi Wakil Dewan Yang Mulia. Hujah yang sama dibawakan, di mana cuma ada sedikit penambahan yang Timbalan Perdana Menteri dibawakan kerana mereka ceritakan hari ini dengan keadaan laporan wajib, dapat penyekatan bajet, pemberian bajet dan sebagainya. Keadaan ini, walaupun anda tak tukarkan kepada bidang legislatif, keadaan ini masih lagi dijawab dalam bidang eksekutif. Ada hari ini tiba-tiba SPRM tak dapat bajet Wakil Dewan Yang Mulia untuk selesaikan masalah? Tidak ada. Jadi di dalam perwakilan pembangkang pula, kami tidak setuju dengan keadaan hari ini. Kita akan memindahkan bidang kuasa bagi Suruhanjaya ini kepada bidang legislatif. Dan kami nak menekankan sahaja kepada bidang eksekutif. Kerana status quo semasa ini dibawakan oleh perwakilan pembangkang, kami telah ceritakan kepada anda bagaimana hari ini sebenarnya keadaan masalah-masalah ini telah pun terjawab di saat keadaan hari ini adanya pembentangan laporan
Disebabkan itulah hari ini di Perwakilan Pembangkang kami melihat keadaan hari ini penukaran bidang kuasa ini adalah satu keadaan pembaziran kuasa semata-mata kerana di dalam hujah kedua saya akan ceritakan kepada anda bagaimana pemindahan kuasa SPRM ke legislatif ini adalah satu keadaan yang melemahkan keberkesanan takbir urus. Dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda bagaimana kita perlukan satu institusi yang cepat, fokus dan bebas daripada golongan politik. Namun, kita tak boleh nak nafikan walaupun kita tukar daripada jabatan eksekutif kepada legislatif, keadaan kuasa politik ini masih lagi muncul. Tetapi, kenapa keadaan kami bersetuju ia masih ada kekal di eksekutif? Kerana kalau di dalam kuasa eksekutif, kuasa pentadbirannya di bawah Perdana Menteri dan diselesaikan oleh SPRM secara terus. Berbanding di legislatif, kita perlu naik parlimen, perlu selesaikan di parlimen. Bidang kuasa ini kepada legislatif dan menggunakan sahaja kepada bidang eksekutif kerana keadaan bidang eksekutif yang sedia hari ini sudah pun cukup baik dengan adanya tribunal khas dan sebagainya. Jadi, mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Barisan Kerajaan Pakatan Pembangkang serta Wakil Dewan Senate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kepada Ketua, semoga anda selaku berkehadiran. Mohon izin saya berkata kepada usul kita pada hari ini, iaitu beliau ini akan menyebutkan bidang kuasa bagi Suruhanjaya Pencegahan Transformasi Malaysia, iaitu yang dikenali sebagai SPRM, daripada eksekutif kepada legislatif. Jadi, mari kita bergerak kepada gerak kerja utama saya, iaitu mengukuhkan kembali undang-undang kerajaan. Banyak kes daripada kalangan ahli politik yang akan yang segera tiba disebabkan mereka adalah ahli politik. Seperti yang terlalu kes Datuk Ibrahim dan Hazam Bakti. Sekiranya SPRM ditukarkan daripada legislatif eksekutif kepada legislatif, SPRM akan bebas atau mudah menyiasat mana-mana ahli parlimen atau menteri tanpa menunjukkan penulisan politik. Bukti yang antara 2018 sehingga 2025, 70% kes langsung membangkitkan ahli politik tidak didakwa kerana campur tangan eksekutif. Kerana campur tangan eksekutif. Langkah melupakan SPRM daripada eksekutif kepada legislatif. Bukan langkah ini adalah secara dengan agenda reformasi dengan mengutamakan keputusan akuability dan integriti. Bukan sekadar perubahan, tapi satu reformasi yang berani. Ujian yang kedua, membawakan kunci untuk meningkatkan credibility
eksekutif kepada legislatif ialah pasal ekonomi. Seperti pemasukan FDI lebih tinggi kerana pada pelaburan melihat semak dan limbah dan pupuk. Menurut kajian TRI, Malaysia kehilangan anggaran 110 bilion di Malaysia setelah akibat transfer dalam sektor awam. Contohnya, kita boleh ambil contoh selepas negara Hong Kong tindakan ICAC ke bawah legislatif pada 1974, pelaburan meningkat 300% dan dekat pertama. Kemudian yang ketiga, di bawah kata kunci untuk tingkatkan ketulusan dan berintegriti. Bukti ketidakpuasan itu boleh diatasi faktanya ketiadaan pengawasan bermakna menyebabkan penyeluruhan dana awam oleh pertubuhan bukan kerajaan atau yang dikenali sebagai NGO berluasasa. Seperti yang kita boleh ambil contoh dalam kes seperti ini, iaitu timbalan promosi NGO dan mungkin aku boleh diatasi daripada kesimpulannya, sebelum saya duduk, izinkan saya menegaskan kembali kesalahan kami dari pihak mahkamah melihatkan kepada penjagaan doktrin pengasingan kuasa. Moga-moga usaha diterima. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tuan Speaker Dewan, kerajaan, pembangunan khususnya warga Dewan yang sudi untuk bersidang dalam arena perdebatan pada hari ini. Baiklah, bacaan usul buat kali terakhir demi memperkukuhkan imej, pertanggungjawaban dan integriti institusi, Dewan ini akan memindahkan bidang kuasa bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia daripada eksekutif kepada legislatif. Baiklah, Tuan Speaker Dewan, dalam memahami konteks usul perdebatan pada hari ini, perlu kita faham satu perkara penting, di mana Beja Perwakilan Kerajaan pada hari ini sepatutnya tunjukkan kepada kita apakah mekanisme cadangan pada hari ini yang dibawa dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Kerana apa? Sedari pagi yang pertama hingga duduk saudara yang ketiga, tidak pernah sekali pun kita dengar cerita dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Pada akhirnya, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini? Kerana apa? Sepatutnya, selaku kerajaan yang baik, anda tunjukkan kepada kami bagaimanakah keadaan memindahkan bidang kuasa SPRM dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Ya, kami tahu anda ingin memindahkan bidang kuasa keempat-empat bidang kuasa pada hari ini dari eksekutif kepada legislatif. Pun begitu, anda perlu tahu pemindahan bidang kuasa ini bukan sewenang-wenangnya, bukan ikut suka hati kita. Sebab apa? Kita ada perlembagaan persekutuan. Apabila berlaku pemindahan bidang kuasa, ia termaktub bawah perlembagaan persekutuan. Makna kata, ia meminta kita untuk mengubah terus perlembagaan persekutuan secara keseluruhannya. Jadi, pembawaan konsep di meja perwakilan kerajaan pada hari ini telah pun saya hapuskan. Kita bergerak pula di pembawaan kerajaan pada hari ini satu demi satu. Kita tengok pada hari ini bagaimana mereka mengatakan pada hari ini keempat-empat bidang kuasa dalam SPRN perlu dipindahkan dari eksekutif kepada legislatif. Pun begitu,
kita lihat bidang kuasa ketiga dan keempat tentang pendidikan. Adakah hari ini kapasiti parlimen nak pergi ke sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah bagi ceramah tentang rasuah? Tidak. Sebab apa? Itu adalah tugas-tugas bukan parlimen. Jadi, saya rasa pemilihan kuasa ketiga dan juga yang keempat tidak logik untuk kita ubah dari eksekutif kepada legislatif, iaitu kuasa parlimen. Seterusnya, kita tengok pula bagaimana pada hari ini dalam Dewan Perdebatan tiada satu pun faktor terdesak bidang kuasa eksekutif kepada bidang kuasa bidang. Sebab apa? Kalau kita mencadangkan sesuatu perkara dalam arah sepatutnya yang baik, ada faktor-faktor mendesak, ada keadaan-keadaan terdesak untuk membuat sesuatu perkara untuk boleh mencapai matlamat, iaitu demi memperkukuhkan imej, pertanggungjawaban dan integriti institusi. Namun, saya sibukkan saya dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, ketiga-tiga mereka tidak mereka telah mencapai matlamat. Tak mengapa, kami akan tunjuk kami yang capai matlamat dalam arena perdebatan pada hari ini. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kita lihat dalam pencahayaan pertama, apabila mereka bercerita tentang wujudnya keterusan dalam SKR. Kita tanya soalan kepada diri kita, apabila bidang kuasa ini dipindahkan, siapa sebenarnya yang buat tangkama? Sebab mereka asyik bercerita tentang kurangnya pengaruh politik, mereka bercerita tentang Perdana Menteri untuk kes. Namun, sedar ataupun tidak, ini adalah ucap andaian seperti tidak pernah sekali pun mereka ceritakan dalam arena perdebatan pada hari ini. Jadi, kedua-dua ucap di meja perwakilan kerajaan pada hari ini dapat kita tolak keluar Dewan jauh-jauh. Sebab apa? Kita tengok pada hari ini mereka bawakan kes 1MDB dengan izin Tuan Yang Di-Pertua. Jadi, saya kira di meja perwakilan kerajaan pada hari ini mereka amatlah simplistik. Kerana apa? Mereka hanya berdasarkan satu individu. Maka perlembagaan perlu diubah. Kita perlu ubah negara. Jadi, secara kita lihat konsep mereka tidak membawakan sebarang isu semasa dan juga faktor desakan semasa, sehingga kita memang benar-benar perlu untuk memindahkan bidang kuasa bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia daripada eksekutif kepada legislatif. Tuan Yang Di-Pertua, kalau benar sekalipun kita perlu untuk ubah, kenapa kita perlu ubah? Sebab apa? Mereka sepatutnya tunjukkan kepada kita ada tujuan dan juga kehendak yang perlu dicapai. Sebab pada akhirnya kita telah pun ada badan-badan berdaftar dan juga badan-badan yang diiktiraf yang telah menjalankan perkara seperti itu. Contohnya, menurut pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Khas telah pun ditubuhkan 14 mahkamah seksyen khas ditubuhkan di seluruh negara bagi mendengar kes rasuah dengan matlamat untuk menyelesaikan menyelesaikan kes dalam tempoh setahun daripada tarikh yang difailkan. Dan yang kedua, Mahkamah Tinggi Kes Rasuah MTJ4 dan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur yang ini mempercepat perbicaraan kes rasuah. Jadi pada akhirnya dalam kedua-dua hujan meja perwakilan pembangkang pada hari ini, kami telah tunjukkan pun kepada anda dengan kita tidak memindahkan bidang kuasa bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di Malaysia pada hari ini daripada eksekutif kepada legislatif untuk mencapai matlamat, iaitu demi memperkukuhkan imej, pertanggungjawaban dan integriti institusi ini. Tuan Yang Di-Pertua, kerana apa? Pada akhirnya kita perlu lihat Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ingin diubah di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Jadi, saya kira 3/3 Dewan perlu menilai yang mana satu kaca dan yang mana satu permata, yang mana satu pihak perwakilan yang menjawab tuntutan usul perdebatan pada hari ini. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Demikianlah ucapan daripada Kedua Pihak Kerajaan dan Keluarga. Dewan akan mengumpulkan bangsa ini untuk memerlukan kedua pasukan membuat persediaan ucapan bagi sesi kedua. 1 minit dimulai dari sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, apabila saya punya perwakilan kerajaan, saya teringat akan satu lagu. Dua tiga kursi berlari. Namun, kerajaan tadi terus lari keluar dari perdebatan. Kerana hari ini mereka tidak pernah bersatu menyentuh usaha pertanggungjawaban dan integriti institusi Dewan sesi penguluman yang sangat tampil dan didasarkan. Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana timbang antara perdebatan ini, siapa yang lebih baik dalam perdebatan dan pada akhirnya siapa yang lebih jawab kepada tuntutan dan mahkamah usul perdebatan. Yang mana ini, kalau kita lihat baik, bagaimana dalam bujang pertama perwakilan kerajaan mereka bercerita kepada kita berkenaan dengan kredibiliti warga dewan sekalian. Anda ingat ini, satu kredibiliti dapat diukur apabila kita ada satu masalah saja, maka anda nak buat terus satu saja dalam negara. Adakah perkara tersebut merupakan satu perkara yang betul? Tidak, warga dewan sekalian. Sebab dalam hati kami berikan kepada anda bagaimana ini kita sudah ada konstruksi, iaitu tribunal khas dalam Akta 77 warga dewan sekalian. Jadi sebenarnya perkara tribunal ini telah menjawab kepada kesemua hujah anda di perwakilan kerajaan yang kita anggap sebagai hujah tampalan semata-mata kerana anda tidak pernah membuktikan dalam dewan perdebatan. Itu kalau ini anda mahukan tampalan-tampalan saja, anda bolehlah beli tinggi dan popular dan anda dekatlah tetap anda. Namun masih akan belajar keadaan yang kuat. Jadi warga dewan sekalian, hari ini dalam hujah kedua mereka mereka ceritakan kepada kita berkenaan dengan accountability. Namun, apakah isi hujah mereka